Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini melancarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. PPPM juga pendidikan ini menyerahkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 kepada rakyat. Saya Siti Balkish Binta Abdul Jalil, nombor angka giliran 20251031031030. Angkatlah topi, minat monggo capi. Hai, nama saya Eminada binti Badul Hisham, angka giliran 202510231034. Soalan tugasan 2. Tugasan 2 persembahan kumpulan 30 markah. Anda dikehendaki menghasilkan satu persembahan yang kreatif dengan menggunakan grafik yang bersesuaian untuk menjelaskan aspirasi dan hala tuju pendidikan dan implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik dalam bentuk digital. Hai Cik Malik! Hari ini kami akan membincangkan dan menghuraikan aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Jom! Sebelum saya memulakan pembentangan, saya akan membacakan isi kandungan yang akan dibincangkan. Pertama, pengenalan yang merangkumi definisi pendidikan, definisi aspirasi dan definisi hala tuju. Yang kedua, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia atau SKPM Kualiti at Sekolah. Yang ketiga, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Yang keempat, 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Yang kelima, 6 aspirasi murid Malaysia. Dan akhir sekali, implikasi terhadap sistem pendidikan Malaysia dari perspektif guru. Secara keseluruhannya, pembentangan ini akan menerangkan apakah aspirasi dan hala tuju pendidikan di Malaysia serta bagaimana pelbagai dasar dan perancangan pendidikan membantu melahirkan murid yang berkualiti. Selain itu, kami juga akan melihat peranan guru dalam menjayakan aspirasi pendidikan negara supaya matlamat pendidikan dapat dicapai dengan lebih berkesan. Seterusnya ialah bahagian pengenalan. Pendidikan merupakan tunjang utama pembangunan negara dalam melahirkan insan yang berilmu, berakhlak dan berdaya saing. Sejajar dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, sistem pendidikan negara memberi penekanan kepada pendidikan yang holistik dan seimbang bagi memenuhi keperluan abad ke-21. Selain itu, peranan guru amat penting dalam merealisasikan aspirasi pendidikan negara serta membentuk guru berjiwa pendidik yang mampu membimbing murid secara menyeluruh. Ini bermaksud pendidikan bukan sekadar menyampaikan ilmu di dalam bilik darjah, tetapi juga membentuk sahsiah, nilai murni dan kemahiran murid supaya mereka menjadi individu yang seimbang. Dalam era abad ke-21, murid perlu menguasai kemahiran seperti komunikasi, pemikiran kritis, kreativiti dan kerjasama. Oleh itu, guru memainkan peranan yang sangat penting sebagai pembimbing dan pemudah cara bagi memastikan aspirasi pendidikan negara dapat direalisasikan. Siti, awak tahu tak apa itu maksud pendidikan? Apa itu pendidikan? Definisi pendidikan menurut Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan Tuhan. Amy, awak pernah tahu tak tentang apa itu aspirasi? Awak tak tahu ke? Okey, mari saya terangkan. Seterusnya, saya akan menerangkan maksud aspirasi. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, aspirasi bermaksud keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu. Manakala, dalam konteks sistem pendidikan, aspirasi merujuk kepada hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia
untuk melaksanakan perubahan yang besar dalam sistem pendidikan. Secara mudahnya, aspirasi ialah matlamat atau cita-cita yang ingin dicapai pada masa hadapan. Dalam pendidikan Malaysia, aspirasi ini menjadi panduan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memperbaiki dan meningkatkan kualiti pendidikan. Melalui aspirasi ini, sistem pendidikan diharap dapat melahirkan murid yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah mempunyai sasiah yang baik, berfikiran kritis serta mampu bersaing di peringkat global. Siti, selain maksud pendidikan dan aspirasi, apa lagi yang perlu kita tahu? Dalam tajuk ini, kita perlu mengetahui tentang hala tuju pendidikan. Mari saya terangkan. Definisi hala tuju menurut Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu lebih dikenali sebagai DBP bermaksud sesuatu yang ingin dicapai oleh seseorang, negara, organisasi dan sebagainya secara khusus. Hala tuju pendidikan ditentukan dan ditambah baikkan lagi bagi meningkatkan kualiti sistem pendidikan supaya pendidik mengajar pelajar dengan cara yang lebih berkesan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang Standard Kualiti Pendidikan Malaysia atau lebih dikenali sebagai SKPM. SKPM merupakan satu instrumen yang dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti JNJK. Tujuan utama SKPM adalah untuk menjadi panduan dalam mengurus operasi sekolah serta membantu pemimpin sekolah meningkatkan kualiti pendidikan secara sistematik dan berterusan. SKPM versi 2010 mengandungi 5 standard utama. Standard yang pertama ialah kepimpinan dan hala tuju. Standard ini menekankan peranan pengetua atau guru besar sebagai pemimpin yang menetapkan hala tuju sekolah. Seorang pemimpin perlu mempunyai visi yang jelas, membuat perancangan strategik serta membimbing seluruh warga sekolah agar bergerak ke arah matlamat yang sama untuk meningkatkan kecemerlangan sekolah. Standard yang kedua ialah pengurusan organisasi. Standard ini memberi tumpuan kepada pengurusan sumber manusia, kewangan, aset dan kemudahan sekolah supaya semua sumber dapat digunakan secara cekap dan berterusan. Pengurusan yang sistematik akan memastikan operasi sekolah berjalan dengan lancar serta menyokong proses pembelajaran murid. Standard yang ketiga ialah kurikulum, co-curriculum dan hal ehwal murid. Standard ini menekankan kepentingan pelaksanaan kurikulum yang berkualiti, penglibatan aktif murid dan co-curriculum serta pengurusan hal ehwal murid yang baik. Matlamat akhirnya ialah melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Standard yang keempat ialah pengajaran dan pembelajaran atau dikenali sebagai PDP. Standard ini memfokuskan kepada keupayaan guru merancang, melaksanakan dan menilai proses pengajaran secara berkesan. Guru digalakkan menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai supaya murid lebih aktif, kreatif dan mampu menguasai hasil pembelajaran dengan baik. Standard yang kelima ialah kemenjadian murid. Standard ini merupakan hasil yang ingin dicapai melalui keseluruhan pelaksanaan SKPM, iaitu melahirkan murid yang berilmu, berkemahiran, berakhlak mulia dan mempunyai jati diri yang tinggi. Slide ini menunjukkan perbezaan antara SKPM 2010 dengan SKPM G2 yang mula dilaksanakan pada tahun 2017. SKPM 2010 lebih memberi fokus kepada pematuhan terhadap standard asas dan pengurusan operasi sekolah secara umum. Namun, melalui SKPM G2, penambahbaikan telah dibuat dengan memberi penekanan kepada 3 aspek utama. Pertama, orientasi tindakan, iaitu sekolah perlu melaksanakan tindakan yang jelas dan spesifik bagi mencapai kualiti pendidikan. Yang kedua, berasaskan evidence, di mana penilaian dibuat berdasarkan bukti yang dikumpulkan sepanjang tahun, bukan sekadar persepsi. Dan yang ketiga, peranan pemimpin, iaitu pengetua atau guru besar bukan sahaja mengurus sekolah, malah bertindak sebagai peneraju, pembimbing dan pendorong kepada warga sekolah. Kesimpulannya, SKPM G2 lebih menekankan penambahbaikan berterusan melalui tindakan, bukti dan kepimpinan yang berkesan. Seterusnya saya
akan teruskan lagi dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau singkatannya PPPM. 2013 hingga 2015 adalah cetusan ilham mantan Timbalan Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Pendidikan Malaysia pada ketika itulah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Hal ini dilancarkan pada 6 September 2013. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 ini merupakan manifesti transformasi kerajaan yang paling menyeluruh dan besar bagi murid dari segi prasekolah hingga ke pusat pengajian tinggi dalam menatakan pulangan terbaik model insan untuk memacu segala hasrat pembangunan negara. Pada Oktober 2011, Kementerian Pendidikan telah melancarkan kajian semula sistem pendidikan negara secara menyeluruh dalam usaha membangunkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang baharu, Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2024. Hasilnya, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang dirangka sebagai satu pelan tindakan bagi melaksanakan transformasi dalam sistem pendidikan di Malaysia. Objektif Pelan Transformasi Pendidikan yang pertama ialah memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia yang berfokuskan penambahbaikan akses terhadap pendidikan, meningkatkan standard kualiti, merapatkan jurang pencapaian, equity, menggalakkan perpaduan dan memaksimumkan keberkesanan sistem. Yang kedua pula ialah mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan setiap murid bagi 13 tahun dan seterusnya sehingga tahun 2025. Yang ketiga, menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan termasuk perubahan utama dalam Kementerian Pendidikan Malaysia yang membolehkan sistem ini memenuhi permintaan baharu dan jangkaan yang meningkat serta menyokong transformasi perkhidmatan awam. Dalam hal ini, ia mempunyai 3 fasa iaitu 3 gelombang yang dilaksanakan. Dalam gelombang 1 pada tahun 2013 hingga 2015, ia menekankan kepada kemahiran teras melalui penambahbaikan sistem dengan mempercepatkan perubahan kaedah pelaksanaan program. Gelombang kedua pula yang dilaksanakan pada 2016 hingga 2020, perubahan struktur pendidikan negara dilaksanakan bagi mempercepatkan perjalanan perubahan kepada semua inisiatif. Bagi gelombang ketiga pula yang dilaksanakan pada tahun 2021 hingga 2025, usaha meningkat keluasan operasi untuk memupuk budaya kepimpinan rakan sejawat bagi pembangunan kecemerlangan profesionalisme. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang 5 aspirasi sistem pendidikan negara yang menjadi sasaran utama dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. 5 aspirasi ini merupakan matlamat yang ingin dicapai bagi memastikan sistem pendidikan negara mampu melahirkan murid yang berkualiti, seimbang dan berdaya saing di peringkat global. Aspirasi yang pertama ialah akses. Akses bermaksud setiap murid mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa mengira latar belakang, bangsa, agama atau tempat tinggal. Seperti yang ditunjukkan pada slide, semua murid perlu mendapat peluang pendidikan bermula daripada prasekolah sehingga pendidikan menengah atas. Ini menunjukkan bahawa kerajaan berusaha memastikan tiada murid tercicir daripada sistem pendidikan. Selain itu, pendidikan juga bertujuan membangunkan murid secara menyeluruh, bukan hanya dalam aspek akademik, malah melibatkan pembangunan sosial, emosi, jasmani dan rohani. Hal ini selaras dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni. Aspirasi yang kedua ialah equity. Equity bermaksud setiap murid mendapat hak pendidikan yang sama rata mengikut keperluan masing-masing. Dalam PPPM, kerajaan memberi penekanan kepada usaha merapatkan jurang sosioekonomi antara bandar dan luar bandar. Contohnya, sekolah di kawasan pedalaman turut menerima kemudahan seperti infrastruktur, bantuan kewangan, peranti digital
dan latihan guru supaya murid di kawasan tersebut dapat menikmati pendidikan yang setanding dengan murid di bandar. Jadi, equity bukan bermaksud semua murid menerima perkara yang sama, tetapi setiap murid diberi peluang dan sokongan yang diperlukan untuk mencapai potensi mereka. Seterusnya ialah aspirasi kualiti. Kualiti merujuk kepada usaha meningkatkan standard pendidikan Malaysia supaya setanding dengan negara maju. Seperti dalam slide, Malaysia menyasarkan untuk berada dalam kelompok 1/3 teratas dunia berdasarkan pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA. TIMSS menilai pencapaian murid dalam matematik dan sains, manakala PISA menilai kebolehan murid menggunakan ilmu dan kemahiran untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sebenar. Oleh sebab itu, sistem pendidikan negara sentiasa diperkukuh melalui peningkatan kualiti guru, penggunaan teknologi dalam pembelajaran serta penekanan terhadap kemahiran berfikir aras tinggi atau KEBAT agar murid lebih bersedia menghadapi cabaran abad ke-21. Aspirasi yang keempat ialah perpaduan. Malaysia ialah sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum dan budaya. Oleh itu, sekolah menjadi tempat terbaik untuk memupuk perpaduan sejak usia muda. Seperti yang dinyatakan dalam slide, perpaduan dapat dipupuk melalui perkongsian nilai, pengalaman serta sikap saling menghormati kepelbagaian. Contohnya, murid daripada pelbagai kaum bekerjasama dalam aktiviti co-curriculum, projek berkumpulan dan sambutan perayaan di sekolah. Aktiviti seperti ini membantu mereka memahami budaya antara satu sama lain dan mewujudkan hubungan yang harmoni. Melalui aspirasi ini, sistem pendidikan dapat melahirkan generasi yang bersatu padu serta menghargai kepelbagaian masyarakat Malaysia. Aspirasi yang terakhir ialah kecekapan. Kecekapan bermaksud setiap sumber yang diperuntukkan kepada pendidikan digunakan dengan sebaik mungkin bagi memberikan manfaat maksimum kepada murid. Seperti yang dipaparkan pada slide, penggunaan bajet pendidikan perlu diurus secara cekap supaya dapat memaksimumkan keberhasilan murid. Sebagai contoh, peruntukan kerajaan digunakan untuk menaik taraf kemudahan sekolah, menyediakan bahan pembelajaran yang berkualiti, melatih guru serta memperluaskan penggunaan teknologi dalam bilik darjah. Apabila sumber diurus dengan cekap, lebih ramai murid akan mendapat manfaat dan kualiti pendidikan negara juga akan terus meningkat. Sebagai kesimpulannya, 5 aspirasi sistem pendidikan negara iaitu akses, equity, kualiti, perpaduan dan kecekapan saling melengkapi dalam membentuk sistem pendidikan yang lebih berkualiti dan inklusif. Jika kelima-lima aspirasi ini dapat dilaksanakan dengan baik, sistem pendidikan Malaysia bukan sahaja mampu melahirkan murid yang cemerlang dalam akademik, malah individu yang berakhlak mulia, bersatu padu serta mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Seterusnya, kita akan pergi kepada 6 aspirasi murid dalam sistem pendidikan. Yang pertama ialah pengetahuan. Murid perlu memperoleh pengetahuan dalam pelbagai bidang supaya mempunyai ilmu yang luas. Pengetahuan ini membantu melahirkan murid yang serba boleh dan mampu menghadapi cabaran dunia pada masa kini. Yang kedua pula ialah identiti nasional. Murid perlu memahami serta menghormati perbezaan kaum, budaya dan agama. Melalui semangat perpaduan dan kekitaan, murid dapat menjadi warga negara yang cintakan negara. Yang ketiga pula ialah etika dan kerohanian. Aspek ini penting untuk membentuk akhlak dan sasiah yang baik. Selain itu, murid dipupuk dengan nilai murni seperti integriti, amanah dan tanggungjawab dalam kehidupan seharian. Yang keempat pula ialah kemahiran dua bahasa. Murid digalakkan menguasai sekurang-kurangnya 2 bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Penguasaan bahasa yang baik memudahkan komunikasi serta membuka lebih banyak peluang pada masa hadapan.
Yang kelima pula ialah kemahiran memimpin. Murid diberi peluang memimpin melalui aktiviti berkumpulan atau co-curriculum. Pengalaman ini membantu murid untuk membina keyakinan diri, sikap bertanggungjawab dan kebolehan untuk membuat sesuatu keputusan. Akhir sekali ialah kemahiran berfikir. Murid digalakkan berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif. Mereka juga mampu menghubungkan pelbagai pengetahuan untuk menyelesaikan masalah serta membuat keputusan yang tepat. Kesimpulannya, keenam-enam aspirasi ini saling melengkapi dalam melahirkan murid yang berilmu, berakhlak mulia, berkemahiran dan mampu menyumbang kepada masyarakat serta negara. Cikgu, boleh tak cikgu terangkan saya pasal tajuk ni? Saya tak faham lah. Alah, tu dia dah bagi arahan, awak baca je lah. Cikgu tu sibuk lah. خذني بحضنك وبوفاء مبدي مغفر واللي محتي دموعي. Definisi guru berjiwa pendidik. Guru yang mempunyai sikap bertanggungjawab, mempunyai empati yang tinggi, ikhlas dalam menjalankan tugas dan berpengetahuan tinggi dalam bidangnya. Guru yang mempunyai pemahaman yang jelas tentang matlamat sebenar pendidikan yang ada asasnya untuk mengubah sasiah diri seseorang. Perubahan sasiah diri yang bermakna perlu menyentuh hati dan akal fikiran pelajar. Oleh itu, guru perlu mendidik muridnya supaya jiwa mereka terkesan dengan ilmu yang dipelajari. Implikasi yang pertama ialah pengurusan pembelajaran dan pengajaran. Guru perlu merancang dan mengurus proses PDP dengan sistematik supaya objektif pembelajaran dapat dicapai. Guru hendaklah menyediakan rancangan pengajaran, memilih kaedah dan bahan yang sesuai, mengikut tahap murid serta mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan menyeronokkan. Pengurusan PDP yang berkesan dapat meningkatkan penglibatan murid, memudahkan mereka memahami isi pelajaran dan seterusnya meningkatkan pencapaian akademik. Seterusnya ialah pembangunan profesionalisme. Guru perlu sentiasa meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kompetensi diri agar kekal relevan dengan perubahan dalam dunia pendidikan. Hal ini boleh dilakukan melalui kursus, bengkel, latihan, seminar atau pembelajaran kendiri. Dengan mengamalkan pembangunan profesionalisme secara berterusan, guru dapat menguasai kaedah pengajaran yang lebih inovatif serta memberikan pendidikan yang berkualiti kepada murid. Implikasi yang seterusnya ialah menjadi suri teladan. Guru merupakan contoh kepada murid dari segi tingkah laku, disiplin, akhlak dan nilai murni. Oleh itu, guru perlu menunjukkan sikap yang positif seperti jujur, amanah, bertanggungjawab, berdisiplin dan menghormati orang lain. Apabila guru menjadi suri teladan yang baik, murid akan lebih mudah mencontohi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan seharian dan membentuk sasiah yang terpuji. Kesimpulannya, pengurusan PDP yang berkesan, pembangunan profesionalisme yang berterusan dan sikap guru sebagai suri teladan merupakan antara faktor penting dalam melahirkan murid yang berkualiti serta merealisasikan aspirasi pendidikan negara. Dan keempat ialah mempunyai wawasan. Guru yang mempunyai wawasan sentiasa berfikiran jauh dan berusaha meningkatkan kualiti diri serta pengajaran. Mereka sentiasa peka terhadap perubahan dalam dunia pendidikan, bersedia mempelajari ilmu baharu dan mencari pendekatan yang lebih berkesan untuk membantu murid mencapai potensi mereka. Dengan adanya wawasan, guru dapat melahirkan generasi yang berilmu, berdaya saing dan mampu menghadapi cabaran masa depan. Akhir sekali ialah kemahiran teknologi.
Guru berjiwa pendidik perlu mempunyai kemahiran teknologi agar dapat melaksanakan pengajaran yang lebih menarik, interaktif dan berkesan. Penguasaan teknologi ini membolehkan guru menggunakan pelbagai platform digital seperti Google Classroom, Canva, Kahoot dan aplikasi pembelajaran lain bagi meningkatkan pelibatan murid. Selain itu, guru juga dapat menyesuaikan kaedah pengajaran mengikut perkembangan teknologi serta keperluan pendidikan masa kini. Antara 5 aspirasi sistem pendidikan, yang manakah paling penting menurut anda dalam membangunkan sistem pendidikan Malaysia dan mengapa? Pada pendapat saya, aspirasi equity merupakan antara yang paling penting dalam membangunkan sistem pendidikan Malaysia. Hal ini kerana equity memastikan setiap murid mendapat peluang pendidikan yang adil dan berkualiti tanpa mengira latar belakang, lokasi, status ekonomi atau kaum. Dengan adanya equity, jurang pencapaian antara murid di bandar dan luar bandar dapat dikurangkan melalui penyediaan kemudahan, sumber pembelajaran dan guru yang berkualiti secara lebih seimbang. Apabila semua murid mendapat peluang yang sama untuk berjaya, sistem pendidikan negara akan menjadi lebih inklusif, berkualiti dan mampu melahirkan model insan yang berdaya saing. Bagaimanakah implikasi aspirasi dan hala tuju pendidikan dapat membentuk seorang pengguna yang benar berjiwa pendidik dalam konteks PDP moden? Aspirasi dan hala tuju pendidikan membantu untuk membentuk guru yang berjiwa pendidik kerana guru bukan lagi hanya menyampaikan ilmu tetapi juga menjadi pembimbing, pemudah cara dan inspirasi kepada murid. Dalam konteks PDP moden, guru perlu menguasai teknologi digital, mengamalkan pembelajaran berpusatkan murid serta menerapkan nilai kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAT dan pembelajaran abad ke-21. Guru juga perlu sentiasa meningkatkan kompetensi diri melalui pembelajaran sepanjang hayat agar pengajaran sentiasa relevan dengan perkembangan semasa. Dengan itu, guru dapat melahirkan murid yang berilmu, berkemahiran, berakhlak mulia dan mampu bersaing di peringkat global.